Doktor, kalau seseorang ada kanser, sebenarnya macam mana kanser dirawat? Ramai orang fikir rawatan kanser itu hanya kemoterapi. Sebenarnya tidak. Rawatan kanser kini ada banyak pilihan dan tidak semua pesakit akan menerima rawatan yang sama. Ada yang dirawat dengan pembedahan. Ada yang menggunakan radioterapi iaitu sinaran X-ray yang terfokus untuk menyerang sel kanser. Ada juga kemoterapi sama ada melalui salur darah atau tablet. Selain itu, sekarang kita juga ada rawatan sasaran atau targeted therapy dan imunoterapi yang membantu sistem pertahanan badan melawan kanser. Pemilihan rawatan bergantung kepada banyak perkara, jenis kanser, stage kanser, umur dan kesihatan pesakit. Dan juga matlamat rawatan itu sendiri. Kadang-kadang matlamatnya untuk menyembuhkan, kadang-kadang untuk mengawal penyakit dan menjaga kualiti hidup. Jadi bila melihat rawatan kanser, jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Kerana setiap pesakit mempunyai perjalanan rawatan yang berbeza. Dan kalau anda masih keliru tentang rawatan yang dicadangkan, berbincanglah dengan doktor anda supaya anda benar-benar faham tujuan dan halat tuju rawatan tersebut. Terima kasih.